Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Fariza dan saya Muhammad Ikram Daniel bersama kru TV PSS berada di Dewan Terbuka SK Jalan Hamilton untuk membuat liputan Majlis Khatam Al-Quran SK Jalan Hamilton bagi tahun 2025. Majlis yang penuh keberkatan ini merupakan kemuncak kepada program Tadarus Al-Quran yang telah dilaksanakan sepanjang bulan Ramadan yang disertai oleh semua murid serta para guru yang beragama Islam. Bagi mengetahui lebih lanjut, mari kita saksikan suasana majlis ini. Ya Ilahi, afu anni. Dengan perarakan masuk, para peserta khatam diikuti dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran secara beramai-ramai. Turut hadir dalam majlis ini ialah Encik Eddie Osman bin Ahmad, Guru Besar SK Jalan Hamilton, serta para pentadbir Encik Mat Rozid bin Hamid, penolong kanan pentadbiran, juga turut memberikan ucapan serta nasihat kepada para peserta. You're my guide, my protector, my everything. Creator of all, and I'm here to serve you. Ashhadu an la ilaha illa anta. Ya Ilahi, afu anni wahdi qalbi, la ilaha illa anta rabbi, anta hasbi, thabbit qalbi, la ilaha illa anta. Ya Allah, you are the source of my strength. You're my guide, my protector, my everything. Creator of all, and I'm here to serve you. Ashhadu an la. Bagi mendapatkan pandangan lanjut, kita bersama Ustaz Osman untuk berkongsi harapan beliau terhadap para peserta. Apa harapan pihak sekolah terhadap murid-murid yang menyertai Majlis Khatam Al-Quran ini? Baik, terima kasih Adik Fariza. Jadi antara harapan pihak pentadbir iaitu yang pertama sekali untuk menarik minat murid untuk membaca Al-Quran, dan yang kedua supaya murid-murid tahun 6 lebih berusaha supaya lebih ramai murid-murid tahun 6 mengkhatam Al-Quran. Okey. InsyaAllah itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih Ustaz atas perkongsian ini. Sama-sama Adik Fariza. Seterusnya kita bersama salah seorang peserta khatam Al-Quran, Wan Zara dari kelas 6 USM. Bagaimana perasaan anda setelah berjaya menamatkan bacaan Al-Quran? Saya rasa sangat bersyukur dan bangga kerana saya boleh menamatkan bacaan Al-Quran, dan saya bersyukur sangat saya boleh membaca Al-Quran di pentas. Terima kasih Wan Zara. Dengan berakhirnya Majlis Khatam Al-Quran ini, diharapkan agar para peserta dapat terus mengamalkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan seharian. Semoga program ini menjadi inspirasi kepada adik-adik yang lain untuk terus mencintai dan memahami Al-Quran. Sekian sahaja liputan daripada kami, kru TV PSS SK Jalan Hamilton. Saya Muhammad Ikram Daniel Dan saya Siti Fariza bersama kru bertugas melaporkan untuk anda. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Bye.